Dah lagu mana kita makan hak haram dah ni, buat hak haram ni lagu mana? Saja jawapannya taubat. Cuma kalau libat dengan hati orang, wajib pulang balik. Kalau libat dosa kita dengan Allah, tak ada pulang balik apa-apa, taubat saja. Dosa kita dengan Allah, mata lihat haram. Dosa kita dengan Allah, minum arak, berhampir kuda, syak ganja, faham? Heroin, morfin. Tak? Tu dosa dengan Allah. Tak payah pergi minta maaf dengan tokai ganja. Faham tak? Terus dengan Allah, astagfirullahalazim, dalam hati, aku menyesal membuat dosa kepadamu, ampunkan dosa aku. Allah ampunkan pada masa tu juga, on the spot, di atas sokan. Tak tunggu lama. Tapi kalau kait dengan hati orang, 4 syarat. Yang pertama, berhenti buat dosa, menyesal, berazam tak mau buat dah, kena pulang balik harta orang. Kalau tak pulang balik, tak terima taubat. Dah kalau maknanya lama tak ada kira. Wajib kena pulang balik. Lama dah curi kambing masa boh merah hari tu. Orang dah sibuk-sibuk duduk cari perahu nak lari bukit, dah boh besar kan. Dia ambil kesempatan curi kambing seekor. Learning baru dengar, dia menyesal dah pada Allah, bertaubat, Tuhan tak terima, dia kena ganti balik. Kalau kambing tu ada lagi, kena rata kambing. Walaupun tahun 26 boh merah ni 2013, kambing naik wheelchair, tak gerak dah kambing, tak gerak, 2 kambing kena atur juga, faham? Kerana hak orang. Mampu dah kambing, makan dah, meneh dah, kena bayar harganya. Harga kira zaman bila? Zaman ni, bukan zaman ambil. Kalau zaman ambil tahun 26, kambing 8,500 sekor. Ni 800. Nampak? Kambing. Kalau kecil-kecil pun 600. Dari mana nak kena pulang balik? Kena pulang balik. Mau ambil cici orang ke, mau ambil papang orang ke, sekeping mau ada curi buah ke.